Our students are so excited to join this event, and even they don't want to follow their parents to go back. They want to stay with us. Perasaan saya agak kecewa tapi rasa bangga kerana kami telah bersungguh-sungguh. Perasaan saya sangat gembira kerana menyertai CSI. Saya pun sama tapi saya nampak sikit. We are from SAKC Kaiche, Chinese School from Kelantan. Ini merupakan kali pertama kami menyertai Techlimpik. Saya telah menyertai program Techlimpik selama 4 tahun. Saya hari ini telah menyertai pertandingan G-Rover. Telah masuk kejuaraan dunia WEC. Kami adalah satu kumpulan dalam kumpulan drone. All together, we join 4 events. Dan pada hari ini saya membawa murid seramai 30 pelajar. Tangan Techlimpik ni kami menghantar 5 pasukan. 5 pasukan, 32 murid. Kami seramai 4 orang. Masa print tu tiba-tiba ada masalah. Lepas tu masa ambil lama nak persiap tu. Lepas tu tiba-tiba kena tinggalkan tempat sebab kena present dulu. Jadi semua tu macam cemas lah. Memang give up, stress semua. Tapi bila saya dapat gol ni, saya macam rasa terpercaya yang tim kami ni boleh dapat. Rasa happy sangat sebab tak tahu tiba-tiba menang. 3 kali buat untuk dapat nombor 2 ni. Rasa frust gila kalau tak dapat. Tapi dapat, Alhamdulillah dapat tempat. Dan telah mendapat nombor. Tidak dapat nombor. Kami sangat teruja. Kami menangi tempat ketiga. Dapat pergi ke peringkat kebangsaan di Melaka. Telah mendapat tempat semula bagi setiap acara yang kami sertai. Latihan selama 2 minggu namun tidak bernasib baiklah. Dapat nombor 1. Never give up, keep going and chase your goal. Janganlah kita berputus asa untuk melakukan sesuatu yang kita rasa kita tak pasti. Sentiasalah positive thinking. Just follow your instinct lah. Usaha tu kena lebih. Biarlah kecil tapi besar kita boleh untuk masa depan kita. Don't do last minute work. If you do last minute, You're gonna be loser. Then you cry like me. Tak susah pun, just perlukan idea lebih untuk ciptakan ready tu. Dan persaingan yang sihat ini, pendedahan sains ini sangat bermakna buat kami semua. Tahui dunia luar, boleh kenal orang, dapat memori. dapat berjumpa kawan lama dan kawan baru. Dapat berjumpa dengan rakan baru, dapat belajar STEM dan memberi ruang dan peluang kepada pelajar saya untuk menunjukkan minat masing-masing terutama dalam bidang sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Thanks to Techlimpik Malaysia and we hope to join Techlimpik every year. Tahun ini juga kami cuba yang terbaik dan akan bawa ramai lagi partisipan untuk menyertai Techlimpik Malaysia. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih atas komitmen cikgu-cikgu saya dan kita jumpa di Melaka. Terima kasih kepada cikgu-cikgu dan kakak-kakak senior yang supporting. Dengan bantuan cikgu kita orang yang sangat baik. Berterima kasih kepada pihak Techlimpik yang sangat memberi kerjasama yang positif. Terima kasih Meja Techlimpik. Techlimpik hebat. Techlimpik memang terbaik.